kalau nak tambah. Assalamualaikum Datuk. Okey. Saya Rosli daripada Persatuan Veteran Selangor. Saya nak sambung dari tadi tu. Yep. Ini berdasarkan ada 3 kes, tapi saya ambil satu kes je. Baru-baru ni ada satu kes anak kepada veteran, dia kecederaan, kemalangan, dan diminta oleh pihak hospital Hospital Mizan untuk bayarkan dahulu 5,000 untuk proses seterusnya. Untuk bayar deposit lah. 5,000 beli barang dia buat. Kalau nak tunggu tu lambat, nak tunggu veteran. Jadi saya cadangkan supaya ada satu fund emergency. Saya ada beberapa kes sebenarnya sampai dia meninggal. Nak pasang stamp kena bayar 10,000 deposit. Itu baru boleh proses untuk claim. So dia dah meninggal pun. Sebelum pasang stamp dia dah meninggal. So itu isu dia sekarang ni, kena ada satu, saya cadang lah kalau boleh, adakan satu fund emergency yang boleh dibuat dipohon oleh pihak ni lah veteran kita, supaya benda tu dia boleh segerakan. So, melibatkan, kalau kes-kes yang patah-patah tu mungkin boleh slow lah, tapi melibatkan macam jantung yang lain-lain. Tahun bila berlaku tu? Yang insiden ni baru dalam hari Jumaat lepas. Bila? Jumaat lepas. Meninggal? Dia tak meninggal. Yang meninggal tu sebelum tu. Oh, tapi dia meninggal sebelum tu kena bayar 10,000 dulu, kena buat stamp tu, tapi tertangguh sebab ada masalah kencing manis punya isu lah. Jadi sebelum nak buat stamp tu dia dah meninggal dulu. Itu yang cadangkan supaya adakan macam itulah fund itu. Terima kasih atas cadangan. Tapi untuk maklumat, panjang saya jadi Ketua Pengarah ni, saya tak pernah gagalkan lagi lah. Dalam kes-kes kecemasan, pengarah bahagian kebajikan saya, kadang-kadang sampai 2-3 pagi pun saya luluskan. Ada kecemasan tuan luluskan, saya luluskan segera. Jalan terus. Sebagai contohnya, ada kes kita punya pegawai kanan seorang nak dimasukkan ke IJN untuk pasang stand dan segera. From artillery kalau saya gitu kan. Masa tu dia minta hari cuti. Dia telefon pejabat yang saya tahu. Telefon pejabat cuti minta ada orang. Telefon saya. Saya bagi teruskan terus. Buat terus. Alhamdulillah. Tak ada masalah. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya kena beritahu dengan pantas. InsyaAllah. Tidak ada isu sebenarnya. Pada saya lah. Pada saya. Tidak ada isu. Saya tidak pernah lagi saya delay. Saya gagalkan. Apabila tak lagi menyebabkan nyawa dan sebagainya. Okey? Tapi terima kasih atas cadangan. InsyaAllah kita akan sentiasa berusaha terbaik. Terima kasih.